Y tu bila let's say saya nak buat pertubuhan baru. Pertubuhan Baju Biru Belia Malaysia. Okey. Baju biru je. Tak ada apa-apa kaitan dengan apa-apa ni. Sebab biru ni komen. Yalah. Okay. Akta 668. Okay. Which is Akta 668 ni baru sahaja melalui proses pembaharuan. Which is kita dah laksanakan satu pembaharuan terhadap Akta 668, iaitu hak umur belia ni telah dikuasakan dan diturunkan kepada 30 tahun. Oh, ya ke? Pelbagai kaum lah. Pelbagai kaum. Okay, that's good. Saya okey. Orang Melayu. Melayu adik boleh. Saya, orang India, adik saya. Macam bagi hint. Dia macam bagi hint. Okay. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada podcast Geng Suara Belia. Alhamdulillah kita dah capai ke episod yang ketiga. Episod pertama mengenai isu wanita dalam politik. Kedua tentang isu OKU di Malaysia. Hari ini kita nak membincangkan isu yang menarik, iaitu belia dalam persatuan. Saya dengar ada perkataan MBM, ROY, ROS. Yelah, kita biasa dengar ROS, ni ROY, KBS, apa benda semua ni. Jadi kita nak tahu benda-benda ni, nak membincangkan. Maka hari ini kita menjemput seorang saudari, iaitu saudari Ifah Atikah. Ya. Selamat datang kepada Geng Suara Belia. Terima kasih Ku. Okay. Saya perkenalkan diri dulu. Sila. Nama saya Nur Ifah Atikah, boleh panggil saya Ifah. Okey, dan saya merupakan Exco Majlis Belia Malaysia. Oh, okay. Okey. Yang MBM tadi itulah. Okay, so MBM stands for Majlis Belia Malaysia. Betul. Okay, alright. Boleh cerita terus tak apa tu MBM, apa tu Majlis Belia Malaysia? Okey, Majlis Belia Malaysia ni actually dia adalah sebuah organisasi badan bukan kerajaan yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS lah. Okay. So sejarahnya panjang. Ditubuhkan sekitar tahun 1948 dan hampir 1948? Ya. Sebelum Malaysia Merdeka lagi? Ya. Okay. Dan dia hampir masuk dalam 7 dekad lebih lah di Malaysia ni lah. Alright. Jadi kita ada banyak pertubuhan belia yang bernaung di bawah Majlis Belia Malaysia pula. Okay. Kita adalah payung kepada persatuan-persatuan belia di Malaysia. So technically speaking, ia adalah payung besar untuk persatuan-persatuan di bawah MBM ni. Ya. Jadi persoalannya, adakah semua persatuan yang ada di Malaysia ni di bawah payungan MBM? Okey, itu soalan yang menarik sebabnya kebanyakannya persatuan-persatuan yang berdaftar di bawah ROY ni, pendaftaran belia ni, dia memerlukan qualification lah. Maksudnya kelayakan untuk berada di bawah ROY, berdaftar di bawah ROY dan ROY itu apa? Registration of Youth lah. Okay. Maksudnya pejabat pendaftar untuk pertubuhan belia. So ROY dengan ROS two separate thing? Berbeza. So, ROS adalah untuk society, masyarakat umum lah. Ya, dan dia ada hak umur dia lah. Untuk ROY, Registration of Youth. Yeah. So ROY adalah satu pertubuhan yang di bawah pendaftaran ni adalah bawah KBS. Yeah. Jadi persatuan-persatuan belia, of course ada ciri-ciri kriteria dia untuk berdaftar ada ROY. Yeah. So ROY itu bila let's say saya nak buat pertubuhan baru. Pertubuhan Baju Biru Belia Malaysia. Okay. Baju biru je. Tak ada apa-apa kaitan dengan apa-apa ni. Sebab biru ni komen. Ya. By the way ni baju taman penduduk saya sebenarnya. Tak ada affiliated dengan apa-apa parti ya. Okay. Sebab sekarang tengah musim PRL, jadi kita kena clarify benda tu. Okay. Saya nak buat satu pertubuhan, so saya daftarkan ada ROY. Adakah automatik saya akan masuk ke MBM? Okey, itu adalah maksudnya pilihan kepada persatuan tersebut lah untuk bernaung di bawah payung kita, Majlis Belia Malaysia ataupun tak. Tapi kebanyakannya dan keseluruhannya sepatutnya bernaung di bawah Majlis Belia Malaysia lah. Sebab kita dah hampir 12,000 semua pertubuhan belia yang berdaftar tu. 12,000 banyak ke? Ya, memang di bawah kita, tapi kita ada fokus-fokus ataupun sub kategori yang kita
utamakan lah. Okey. Contohnya macam Persatuan Belia Beragama, kita ada Okey. banyak yang kita kenal gerakan belia beragama ni dekat Malaysia ni. Kita ada kalau Muslim, kita ada Angkatan Belia Islam Malaysia. Kemudian kalau Indian kita ada dia punya persatuan lah. Kemudian kalau gerakan pelajar pula kita ada dua, iaitu yang tak lain tak bukan, memang dua ni memang famous lah. Oh ya. Iaitu Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia dan juga Kenapa gelak? tak tahu. Okey. Teruskan. Okay, kita ada sejarah yang panjang. Okey. Okey, dan juga GPMS lah, Gerakan Pelajar Melayu Semenanjung. Semenanjung. Ya. Okey. So dua gerakan dia ada fokus-fokus dia, contohnya pertubuhan belia yang menggerakkan pelajar, pertubuhan belia Islam Okey. ataupun beragama. Kemudian kita ada unit beruniform. Okey. Oh, unit beruniform pun under MBM? Ya. Okey. Kan, pengakap, Puteri Islam dan Islam. saya, You Puteri Islam? ya. Okey. Puteri Islam ya. Saya ingat puteri lain. Nah, jangan. Baru nasib baik dia jawab soalan tu. Okey, tapi teruskan. Okey, apa lagi? Yang saya boleh terangkan, kita ada banyaklah subkategori di bawah Majlis Belia Malaysia ni. Okey. Dan overall persatuan kita dalam 12,000 lebih dah yang berdaftar. Okey, menariknya jadi semua pertubuhan-pertubuhan yang berdaftar dengan ROI tidak semestinya akan dinaungkan ataupun berdaftar bersama dengan MBM, betul? Betul. Dan persatuan-persatuan anda MBM ni dia banyak kategori dia. Macam Ifah dah mention, satu adalah pelajar, satu lagi ikut kaum, ikut agama, dan ada unit beruniform. Ya, betul. Tapi persoalan saya untuk unit beruniform ni, correct me if I'm wrong. Sebab saya dulu pengakap. Okey. Saya sekolah dulu salah satu pegang jawatan lah dekat pengakap dekat sekolah dulu. Biasa-biasa saja. Why you make face? Why you make face? Okay. Saya difahamkan pengakap dan pandu puteri dia sepanjang umur dewasa pun ada lagi. Betul. Jadi macam Ifah kata tadi, MBM ni adalah majlis belia. Belia itu sendiri. So orang yang pegang jawatan di macam you pandu puteri Islam. Puteri Islam je. Pandu puteri another. Oh sorry puteri Islam. Yeah. Minta maaf. Puteri Islam ada yang bukan belia. Okey. So macam mana tu? Kalau untuk unit uniform kita ada special case lah. Okey. Macam pengakap dia ada kelana, kemudian selepas usia kelana dia ada lagi lah. So untuk unit uniform memang dia ada separate akta ataupun regulations lah yang membawa kepada had umur ni lah. Okey. So ada cikgu-cikgu yang dah berusia pun Betul. masih jadi cikgu pengakap, Betul. jadi cikgu puteri Islam, Betul. even pandu puteri pun. So yang mana macam rovers kan ataupun puteri Islam pun dia ada istilah dia. Semuanya akan berada di bawah Persatuan Belia lah. Once dia dah habis umur belia, dia gerak unit uniform dia di bawah pergerakan dia sendirilah. I see. Masing-masing. I see. Jadi adakah MBM ni dari segi perundangan lah kita tengok. By the way Ifah seorang selain Esko MBM, pegang jawatan juga di Puteri Islam. Puteri Islam sebagai apa? Saya selaku Majlis Pentadbir lah. Majlis Pentadbir. Oh memang perkataan ni Majlis Pentadbir. Ya. Okay, very different term. At the same time, Ifah adalah merupakan peguam syariah Betul. practicing di Klang Valley. Ya. Ke ada di negeri lain juga diterima? Negeri-negeri lain lah. Tapi dirahsiakan. Okay. Baiklah. Okay. That's another issue we can talk about it Okay. in the future maybe. Persoalan saya, adakah Majlis Belia Malaysia ni ada akta dia sendiri untuk govern? Okay. Kita ada. Kita ada Akta Pertubuhan Belia Okay. dan had umur belia lah. Okay. Akta 668. Okay. Which is Akta 668 ni baru sahaja melalui proses pembaharuan. Which is kita dah laksanakan satu pembaharuan terhadap Akta 668, iaitu hak umur belia ni telah dikuasakan dan diturunkan kepada 30 tahun. Okay. Sebelum ni 18 ke 40. 40. Ya, sekarang ni pada 1 Januari 2026 kita telah melalui fasa baru. Hak umur belia telah diturunkan kepada
Akta yang tadilah 688 diturunkan kepada 30 tahun. Okay. 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 Saya tak berapa faham sangat lah isu belia diturunkan 40 ke 30. Tapi yelah, kalau tanyakan peribadi kepada saya, belia tu by right 30 lah. Sebab mengikutkan standard luar negara pun 30. Actually, standard luar negara mostly 35 lah. 35. Dia ASEAN. ASEAN 35. Ya, Kalau di Europe, Norway, apa semua, ya. Europe, Mostly 30 lah. masih 30. So kita tak nak tengok ASEAN, kita tengok Eropah. Ya. So we don't look east anymore, we Betul. look west. Ya. Okay. Adakah benda tu adakah jadi isu? Sebenarnya agak menjadi isu di Malaysia ni sebab kita melalui fasa-fasa panjang untuk melakukan transisi tersebut. Dan kita tahu kan di Malaysia ni politiknya bagaimana, kestabilan dalam politiknya macam mana sehingga kan akta-akta tu macam jadi tak jadi, nak dikuatkuasakan. And kita dalam fasa yang tidak bersedia sebenarnya ketika akta tersebut dikuatkuasakan. Tapi Kenapa tidak bersedia? actually bila dia dikuatkuasakan pada 1 Januari tahun ni 2026, kita semua terpaksa akur. Terpaksa sebab satu proses transisi yang nak dilakukan tu dia sebenarnya makan masa yang panjang dan kita agak terlambat lah untuk melakukan. Kita ada buat tapi bagaimana masyarakat ataupun belia tu utamanya nak menerima proses transisi tu pun satu masalah juga. Masyarakat ke pertubuhan tu sendiri? Ya, pertubuhan. Okay. Spesifik lah. Tapi apa yang saya boleh katakan, kadang-kadang pertubuhan ataupun persatuan tu dia menolak lah akta ni. Jadi bila dia dikuatkuasakan, dia satu masalah lah kepada persatuan tersebut lah. Maksudnya nak mencari pelapis dan sebagainya. Ya, sebab saya apa yang saya faham lah saya berkawan dengan semua kelompok, menerima pandangan mereka dan saya menghormati. Tapi di akhir dia kita kena memilih satu pandangan atau stand yang realistik, berpegang pada bumi yang nyata. Macam saya kata tadi, ada pertubuhan yang didaftarkan ada ROI, ada pertubuhan yang didaftarkan ROS. Ya. Maksudnya, sebagai contoh, diorang ni ada pertubuhan yang ada ROS, nama dia besar tapi dia satu entiti je. Dia boleh bergerak secara nasional, tapi technically the same team. Betul tak? Betul. Tapi kalau pertubuhan ada ROI, saya difahamkan, correct me if I'm wrong, Okay. pengalaman saya tak ada berapa banyak sangat, sikit-sikit je. Saya difahamkan bukan sahaja kena ada pendaftaran di peringkat pertubuhan di nasional, tapi perlu juga ada pendaftaran dia di negeri. Betul. Dan di negeri juga perlu ada pendaftaran dia di daerah. Okay, Betul? Betul. Dia bergantung kepada jenis pertubuhan yang kita nak daftarkan lah. But frankly speaking, Yeah. daripada nasional sampailah ke daerah kena ada. Or at least from negeri kena ada, betul tak? And orang-orang tu mestilah orang-orang berbeza. Jadi maksudnya perkataan keahlian ataupun kaderisasi tu lebih susah dan rumit mengcomparekan dengan pertubuhan yang ada ROS. Yang dia mungkin bergerak secara nasional tapi technically is the same group of people. Daripada kalau kita tengok pertubuhan di bawah ROY, dia perlu ada sekumpulan pasukan yang berbeza. Kebangsaan, negeri dan daerah. Dengan kata mudahnya, mereka di sini, versi ini lebih memerlukan ramai orang. Compare to yang versi yang ada ROS ni. I mean, is it correct cara saya melihat keadaannya? Sebenarnya yang itulah yang saya maksudkan, dia ada jenis dia. Pertubuhan yang nak didaftarkan di bawah ROI. Okay. Kalau pertubuhan belia tunggal ataupun pertubuhan tunggal ni, dia memang ada satu sahaja dan dia bergerak satu entiti saja. Tapi kalau pertubuhan yang aku maksudkan tadi tu, dia memang perlu ada cawangan. Betul, cawangan. Itu perlu dihidupkan lah. Itu satu lagi jenis pendaftaran. Tapi kebanyakan pertubuhan yang ada MBM, correct me if I'm wrong, is adalah versi yang saya cakap tadi lah. Betul. So itu yang actually masalah yang dihadapi oleh pertubuhan-pertubuhan sekarang ni. Betul. Untuk hidupkan daripada bawah ke atas lah. Maksudnya daripada pucuk penyimpinan, daerah, kemudian negeri, kemudian kebangsaan. Itu yang menjadi permasalahan lah bila ada transisi hak umur ni. Okay, that's right. Technically, yelah, orang boleh komplain kenapa umur nak kena tukar. Ada yang tak bersetuju, ada yang bersokong.
yang tidak setuju sebenarnya, adakah diorang tak setuju sebab diorang memang nak kekal lama dalam jawatan tersebut sebenarnya? Okay, kita tak tahu. Okay, that's Mungkin that's ada- that's, that's more like Ya, individual ya, punya ya. ni. Tapi dari segi MBM sikit. Okay, Ifah bukanlah, of course dia memegang jawatan Exco MBM, tapi dia memberikan pendapatnya adalah pendapat diri dia sendiri. Dia tidak mewakili MBM. Mana-mana entiti. Mana-mana entiti. Presiden MBM jangan marah dia. Abang Izzat jangan marah saya ya. Saya tidak terlibat. Okay. Secara umumnya kebanyakan persatuan belia di Malaysia Betul. dan MBM tidak bersetuju disebabkan apa? Okey, disebabkan kita sebenarnya ada masalah dari sudut menggerakkan belia-belia yang di kawasan pedalaman ni lah, kampung dan sebagainya. Jadi bila persediaan tu lambat dan juga tak dapat sambutan, kita rasa perkara ni agak rumit kalau kita cepatkan proses ni. Kita tidak menolak 100% transisi ini berlaku, tapi kita perlukan masa, lebih masa lagi. Okay. So basically ayat mudahnya adalah kami okey je nak ke 30. betul. Cuma bagilah masa untuk kami prepare dan ni. Sebab dari peringkat MBM, correct me if I'm wrong, MBM pun dia ada bawah dia kan. Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri, dan Majlis Belia Daerah. Dan ada bawah lagi? sekarang ni ada Majlis Belia Kawasan. You see? So lagi pecah. And semua ni technically muka-muka sepatutnya lah. Muka-muka berlainan. Jadi ada masalah dari segi rekrut ahli-ahli baru ni lah. Dan juga kadang-kadang kita ada masalah kewangan. Tapi bukan MBM banyak dapat duit ke? Saya tengok Alhamdulillah 5 juta pun 5 juta? Untuk 5 million from tahun ini. Datuk Sri Anwar bagi Ya. Banyak tu, takkan tak cukup 5 juta? Sebelum ni, sebenarnya memang orang akan cakap banyak, tapi kita lihat pada jumlah yang kita distribute tu lah. Kita tengoklah pertubuhan belia kita dah ramai, dah 12,000 lebih. Dan setiapnya memerlukan kos-kos yang berbeza lah untuk kita turunkan dana-dana tu. Jadi kita pula nak buat program yang high level, ada yang lokal, ada yang global. So banyak duit yang diperlukan lah maksudnya. Sebab 5 juta tu, correct me if I'm wrong, dia bukan saja dana untuk buat program tapi dana untuk administratif jugalah. Basically cost untuk maintenance pejabat. Maintenance pejabat, bayar salary. Yelah, rasanya ada setengah tu full time. Memang perlu full time sebabkan untuk menggerakkan satu program secara nasional ni memerlukan seseorang yang dapat komit 100%. Jadi tu bayar salary dia lagi. And then pembayaran program, cost of operasi. So bila fikirkan balik 5 juta tu macam, apa yang saya tengok MBM ni adalah macam satu kementerian. I'm not saying it is a kementerian, tapi dia bukan kementerian. Dia bergerak sama satu jabatan. So satu peruntukan tu pun jabatan bawah dia ada bawah-bawah je lagi kan, pecahan-pecahan je lagi. So dia nak kena salurkan. So technically speaking 5 juta tu boleh survive lah, tapi tak adalah boleh lavish mewah, tak adalah. So memang tak pernah bermewah InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, tak. Kita survive lah. Okay. Apa? Qanaah? Sederhana. Saya settle. Saya bukan syariah. Okay. Takut. Okay. Alright, Amin, kita dah borak tentang apa tu sejarah MBM. Sejarah penubuhan dia sebelum merdeka lagi. Betul. Kita dah faham MBM ni di bawah Akta Pertubuhan, berdaftar under ROY, pecahan-pecahannya, subkategori-kategori dia. Okay, that's good macam semua ni. Persoalan utama saya, kenapa kena jadi pemimpin belia di dalam persatuan? Apa produk-produknya yang boleh kita lihat dan kita macam idolakan. Idolakan ni in sense of sebagai orang rujukan, tapi tak adalah kita terlebih-lebih menyanjungi lah. Jangan jadi pentasut ya guys. Jangan jadi pentasut lah. Kenapa? You pentasut siapa ke? Tak. Tak ada. Saya kita check je. Kenapa? Kenapa belia kena berpersatuan? Okay. So basically kalau di Malaysia ni kita beruntung sebab kita ada platform persatuan ni, dan apa yang menyebabkan belia perlu berpersatuan ialah bagaimana kita nak bawa satu agenda kenegaraan lah basically. Itu memang
yang kita cuba bawa dan mereka perlu berpersatuan ni juga disebabkan apa orang kata asah bakat, exposure is a good exposure kepada belia-belia di luar sana. Kan kadang-kadang kita tak tahu kita ada potensi untuk sesuatu perkara, skills, kemahiran tersebut, tapi bila kita berada dalam persatuan ni dia akan bantu kita lah dengan cara bagi exposure tadi, peluang ruang untuk kita berkembang dan end up kita akan jadi seorang pemimpin lah insyaAllah. Jadi leaders yang memang quite bagus dalam skills-skills tertentu lah macam tu. Okay. Yalah, I mean persatuan ni mengikut niche persatuan masing-masing. Betul. Dia ada kelebihan, bukan kelebihan. Dia lah satu platform untuk mereka diajar, untuk belajar benda-benda baru, networking, dan kembangkan diri lah. Yeah. Mengasahkan apa bakat yang mereka ada. Okay, that's good. Boleh bagi satu contoh tak? Macam produk-produk belia, tokoh-tokoh belia yang pernah ada sebelum ni, yang berjaya di dunia dewasa sekarang ni. Okey, kita ambil contoh yang paling dekat lah dengan kita sekarang ni, selaku Perdana Menteri Malaysia. Itu lebih daripada dekat Bananda kot. Oh ya ke? Oh, ya. Okey, dekat dengan semua rakyat Malaysia. Okay. Okey, kita ada PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga merupakan salah seorang mantan Presiden Majlis Belia Malaysia lah. Oh. Jadi kita nampak bagaimana figura-figura ini bergerak daripada peringkat belia, persatuan-persatuan belia, kemudian naik kepada satu lagi tangga yang lebih besar iaitu menjadi pemimpin negara. Okay, kita dah lihat. Okay, Ifah dah mention. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 sekarang ni, yang saya menghormati. Merupakan produk daripada MBM, bekas Presiden MBM. Tapi untuk capai satu tahap itu, macam mana dia boleh jadi Presiden MBM? Adakah dia ada stages by stages macam saya kata tadi? MBM ni ada daerah, setempat, daerah, negeri, ni. Macam mana susunan dia? Dan kalau soalan tu saya rasa kalau kita tak asing lagi lah figura Datuk Seri Anwar ni, PMX kita ni, dia dulu memang merupakan Presiden juga kepada Angkatan Belia Islam Malaysia lah. Pada ketika itu memang Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Ya, ABIM. Oh, okay. Memang Datuk Seri Anwar ni memang orang yang kuat dalam union lah, kesatuan-kesatuan. Kita tengok pada zaman mahasiswanya, kemudian dia bawa kepada movement ketika berusia usia muda belia ni lah macam tu. Menarik lah kali ni sebab kita punya podcast first episode tak nampak sangat dia sokong mana. Second episode merah, berbaju merah. Okay. Sama ada UMNO bersatu ataupun PSM kan. Sebab merah kan. Hari ni adakah anda mewakili suara PMX? Saya tidak dapat pastikan, tapi selaku orang marhain macam ni. Marhain ya. Okay. Saya menyokong inisiatif Kerajaan Perpaduan ni. Okay. Jawapan selamat. Fair enough. Selamat Okay. Jadi maksudnya okeylah, memang produk Persatuan Belia ni, MBM ni, contoh paling dekat yang boleh kita tengok adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. Tapi saya percaya ada ramai lagi tokoh-tokoh lain, betul? Ya, ramai. Kita ada Datuk Seri Zamri. Kita ada ramai lagi lah. Contohnya Fadina Siddiq sekalipun memang daripada aktivis. Okay, let's say, put aside politik. Okay. Saya bosan dengan ahli politik. Okay. Tokoh-tokoh lain? Okay, kalau bagi saya kagum dengan Presiden Majlis Belia Malaysia sekarang lah, Saudara Izzat Afifi. Sebab dia pun bermula sebagai pengakap dan dia pengakap, okay. Dan saya bila dengar dia punya storyline tentang macam mana dia menghidupkan pengakap di UIA. Beliau merupakan seorang alumni. Sini saya lah ni. UIA juga, ICOL juga. So saya rasa macam bagaimana dia menghidupkan persatuan-persatuan ataupun gerakan pengakap di UIA, kemudian aktifkan bawa polisi baru kepada pengakap, majlis pengakap kebangsaan ke apa macam tu. Dan saya rasa sampai sekarang pun beliau seorang yang sangat aktif
dan bawa suara-suara belia ke luar negara lah, ke Okay. global, di UN dan sebagainya. Atas kapasiti Presiden Ya, betul. MBM lah. Betul. Okay. Itu antara figura yang dekat lah dengan kita sebab masih Presiden Majlis Belia Malaysia. Bagus lah. Kita tak tahu hala tuju dia ke mana selepas ini, Okay. tapi kita doakan yang terbaik lah untuk saudara Izzat kita. Oh, bagus lah Esko MBM ni kan. Dia puji-puji Presiden dia. Pandai mengipas kan. Okay, fair enough. It's not wrong. Sorry lah, aku memang suka kena orang kan. Kita dah borak apa tadi? Sejarah. Kita dah borak perundangan je, susun organisasi je, contoh-contoh ataupun produk-produk belia berpersatuan ni. Melihatkan landscape sekarang, masyarakat sekarang, adakah Ifah rasa belia-belia sedia ada ni suka berpersatuan? Itu pertama. Kedua, jika kalau tidak, kenapa? Dan ketiga, apa yang patut persatuan-persatuan ni buat? Okey, kalau kita lihat pada landscape semasa sekarang ni, mostly kita boleh katalah Gen Z ke apa ke, yang belia-belia di Malaysia sekarang ni dia dah kurang minat terhadap persatuan belia. Sebabnya mereka melihat benda-benda ni sebagai satu benda yang membazir masa lah. Macam aku buat kerja ni, aku buat join itu ini tapi tak dapat duit. So mereka melihat daripada sudut material lah, kewangan, of course lah daripada ekonomi yang sekarang ni kan. Kita tak dapat nafikan juga, tapi on the other side kita tengok benda lain lah. Kita provide kemahiran, skill-skill tertentu kepada belia-belia ni. Jadi itulah yang menyebabkan ada je belia-belia yang nak join aktiviti persatuan ni, tapi disebabkan melihat kepada kenapa aku nak buat benda ni? Benda ni tak berbayar, tak dapat itu. Nah, that's the thing. Sebab sekarang ni semua maklumat, akses pada resource semua boleh dapat di hujung jari. Betul. TikTok dan sebagainya. So apa relevannya persatuan ni? Terutamanya lah kalau bagi saya sendiri, dari sudut networking lah. Bagi saya networking ni memang penting. Macam mana kita nak kenal circle baru dalam kehidupan kita, kita nak improve kita punya pemikiran dan sebagainya, circle ni main peranan lah. That's why bila kita join Persatuan Belia, kita kenal lebih ramai orang, figura-figura orang-orang dalam belia ni yang latar belakangnya seperti cool lah kan, kita tengok. Kita tak tahu lah jejak-jejak dia selepas ini. Dia daripada Persatuan Belia juga. Pandai dia letak highlight kat aku. Jadi kita tertanya-tanya. Circle-circle macam ni kita rare, kita tak dapat dekat universiti kan. Macam saya daripada universiti lain, ku daripada universiti lain, saya tak kenal dia, melainkan tiba-tiba kenal dalam Persatuan Belia. So saya budak masjid. Budak masjid Masjid mana? Rahsia. Aku jangan nak kacau, aku nak semayang kat sana Walaupun di luar nampak nakal, tapi kita berakal yang bersopan. Quotes kita hari ni. Let tugas untuk punya soalan tu kepada saya. Soalan yang kedua tadi yang saya rasa saya belum menjawab lagi, iaitu kenapa kurang minat tadi. Saya cakap mereka sekarang ni lebih pandang penglibatan tu perlu ada disertakan dengan material, maksudnya kewangan dan sebagainya lah. Yang keduanya, kenapa mereka perlu join, ialah sebab kita tadilah networking tu penting. Selain networking, skills dan sebagainya, persatuan ni dia ada macam satu program like mentor mentee ke apa ke, macam satu abang atau kakak guide adik-adik dia ke? Selalunya memang akan ada, tapi kita tak ada skema macam zaman-zaman sekolah dulu kan. Kita ada. Yelah, sebab selalunya guide. macam sekolah SBP. Saya bukan sekolah asrama penuh. Dia macam selalunya ada abang-abang akan ambil adik-adik. Lepas tu kena bully, cuci kan. Ke dalam persatuan pun ada macam tu? Saya tak pernah experience seperti itulah. Saya sekolah harian. Alhamdulillah lah dalam Persatuan Belia ni, saya percaya abang-abang, kakak-kakak ni baik-baik. Baik-baik lah, macam Ifah lah sendiri kan. Saya dengar kakak Ifah ni dikenali ya. Saya pun ada ramai adik-adik dalam belia. Ya ke?
Pelbagai kaum lah. kaum. Pelbagai kaum. Okay, that's good. Saya okey. Orang Melayu. Melayu adik boleh. saya, orang India, adik saya. Macam bagi hint. Dia macam bagi hint. Okay. Anak. Okay, put aside lah. Okay, soalan apa tadi? Dah seronok sangat you menjadi seseorang tu. Lupa soalan Okay, you dah jawab soalan pertama. Soalan yang kedua. Okay. Soalan ketiga ialah macam kita nak ni last question lah Apa patutnya saranan Ifah persatuan-persatuan belia di Malaysia untuk approach belia-belia baru ni, Gen Z ni, yang saya boleh katakan the untapped market? Okay, kalau menurut saya sendirilah, kita kena ikut peredaran zaman, perkembangan zaman sekarang ni. Kalau kita beri ruang lah kepada Gen Z untuk explore platform persatuan belia ni daripada sudut mereka sendirilah. Maksudnya kadang-kadang kita rasa perubahan yang kita nak buat ni, terutamanya millennials, dia akan rasa macam kenapa kita nak terlalu macam ni dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah ruang kreativiti yang nak dibawakan oleh generasi baru. So saya rasa kita raikan sahaja dan kita tambah baik apa yang perlulah. Terutamanya kalau kita terlalu terikat dengan stereotip persatuan yang lama dan sebagainya, kita susah nak cari pelapis-pelapis baru sebabnya kreativiti mereka tu akan rasa macam terhalang. Kenapa aku nak persatuan belia, skemanya macam tak ada benda yang boleh buat mereka lebih boleh exposure kepada persatuan ni lah. Okay. Baik jadi content creator, influencer. I nobody. I bukan Insta famous, I bukan TikTok famous. So that's why kadang-kadang generasi baru ni dia orang nak jadi leaders dalam konteks yang macam tu. Ada pengaruhnya, ada followersnya. The social media presence. The artist effect lah. Sorry, celebrity effect. So itu yang kita sebenarnya raikan mereka dalam persatuan, dalam konteks persatuan belia lah. Mereka ni suka jadi yang macam tu, pemimpin yang macam tu, kita bawa influence tu dalam persatuan belia daripada sudut yang positif lah. Okay. Kita jangan halang kreativiti anak muda, generasi muda yang sekarang ni lah. Kita raikan dan kita mix, blend. Kita ada millennials, kita ada pelbagai generasi sekarang. So saya pun impress macam mana generasi senior dalam Majlis Belia Malaysia cuba blend dengan trend-trend terkini dalam TikTok dan sebagainya. Jangan pelik, pakcik-pakcik pun pandai TikTok. Ya, saya tengok baru-baru ni di HBN, Presiden, Timbalan Presiden, Bendari apa semua, sanggup buat konten ala-ala Gen Z. SUA tak ada ke? Kita tak tahu SUA kita dia berehat kot. Okay. Alright. Jadi kita meraihkan lah, kita transisi tu, generasi-generasi baru masuk ke dalam persatuan belia, kita meraihkan dan kita mengalu-alukan kedatangan mereka dalam persatuan belia lah. Okay. Kreativiti cara belia generasi baru. Alright. Maybe last word kepada penonton selaku Esko MBM, Majlis Belia Malaysia. Majlis Belia Malaysia dan Puteri Islam sebagai sebagai apa? Alumni dan Majlis Pentadbir lah. Alumni dan Majlis Pentadbir. What is your last word kepada penonton-penonton kita? Okay, kepada penonton-penonton semua, terutamanya generasi belia, saya sangat-sangatlah mengalu-alukan kedatangan kalian untuk menyertai persatuan-persatuan belia yang ada di Malaysia. Kenapa kita kena join persatuan belia? Terlalu banyak kebaikan dia dan membantu kita dalam proses pertumbuhan lah. Pada usia-usia belia ni kita ada exposure yang bagus, kita ada networking yang bagus dan banyak lagi benefit selain kemahiran-kemahiran yang akan kita terokai dalam persatuan-persatuan belia ni yang kita tak tahu pun ada dalam diri kita. That's why saya nak ajaklah kalian-kalian generasi muda belia untuk tak ketinggalan menyertai persatuan belia. Itu yang paling penting sebab negara kita perlukan pelapis pemimpin belia yang seperti anda lah. Alright. Terima kasih Ifah. Okay. That's wrap up our third episode untuk hari ini.
Okay. Jangan lupa kami masih ada bukakan Google Form untuk penonton-penonton kita memberikan aspirasi mereka kepada kami untuk kami baca dan kami nyatakan, insyaAllah planningnya kita akan kumpul dan kami akan bincangkan dalam episod-episod seterusnya. Ini adalah cara untuk kami mendapatkan feedback daripada penonton lah, apa topik-topik yang boleh kita bincangkan di masa depan. Rasanya itu saja daripada saya, daripada podcast Geng Suara Belia. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Assalamualaikum.